Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari iReader Squad SK Intan Perdana. Kami ingin membentangkan e-book digital PSS Ibnu Khaldun. Kami terdiri daripada saya, Aisyah Alifah dan Aisyah Amani, juga Arisa Dania. Kandungan dalam e-book digital ini ialah abstrak, pengenalan, proses inovasi, pelaksanaan inovasi, hasil inovasi, rumusan, rujukan dan lampiran. Abstrak. E-book digital PSS Ibnu Khaldun ini digunakan sebagai medium pembelajaran digital yang lebih menarik dan mesra pengguna. Melalui platform ini, bahan bacaan di pusat semua sekolah PSS Ibnu Khaldun bukan sahaja disediakan dan bentuk digital, malah diperkaya dengan elemen video ulasan buku iaitu book reviews. Setiap buku yang dipilih dilengkapi pautan atau rakaman video ringkas yang memboleh murid menonton sinopsis, nilai murni dan pengajaran daripada buku tersebut. Pendekatan ini bukan sahaja menggalakkan budaya membaca, malah menjadikan proses pemilihan bahan bacaan lebih mudah, menyeronokkan dan interaktif. Dengan adanya kombinasi teks dan multimedia, inovasi ini diharapkan dapat meningkat minat murid terhadap bahan bacaan perpustakaan. Seterusnya, menyokong murid terhadap bahan bacaan perpustakaan seterusnya menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi pendidikan berkualiti. Pengenalan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kami panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin limpah rahmat dan kasih sayangnya. iReader Squad diberi peluang yang amat bermakna untuk menyertai pertandingan inovasi cilik bestari iaitu PICB peringkat antarabangsa 2025. Pengalaman ini merupakan satu penghormatan besar kerana ianya bukanlah sahaja menguji kreativiti dan kemampuan diri, malah membuka ruang untuk kami teruskan melangkah lebih jauh dalam bidang pembacaan, inovasi digital dan pengucapan awam. Penglibatan kami dalam projek ini juga telah mengeratkan hubungan kerjasama berpasukan dalam kalangan ahli iReader Squad. Setiap ahli memainkan peranan penting dengan idea, usaha dan kreativiti masing-masing sehingga menghasilkan satu inovasi yang bermakna melalui semangat tolong-menolong, saling melengkapi dan berkongsi kepakaran. Kami belajar bahawa kejayaan tidak akan tercapai tanpa adanya perpaduan, komitmen serta semangat juang yang tinggi dalam kumpulan. Proses inovasi. Idea dan analisis keperluan, mengenal pasti cabaran capaian buku fizikal yang sedia ada di PSS Ibnu Khaldun, menyesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 digital dan interaktif. Reka bentuk, menentukan format e-book digital PSS Ibnu Khaldun dalam bentuk PDF interaktif. Reka muka hadapan dengan logo e-book dan tema PSS Ibnu Khaldun. Penghasilan kandungan, himpunan koleksi buku PSS Ibnu Khaldun dalam bentuk e-book digital PDF interaktif, memasukkan video ulasan buku, book review video murid ke dalam YouTube PSS Ibnu Khaldun, TikTok PSS Ibnu Khaldun dan channel YouTube murid. Tambah pautan digital ke rekod nilam dan sumber rujukan. Perincian inovasi interaktif. Klik pautan dan tonton video terus dalam e-book digital PSS Ibnu Khaldun. Akses mudah, boleh dibuka di tablet, telefon dan komputer. Galakan membaca. Video murid dapat dijadikan inspirasi pembaca lain. Selaras abad ke-21, literasi digital dan komunikasi kreatif. Ujian dan penambahbaikan diuji bersama guru dan murid untuk kesesuaian. Penambahkan dari segi reka bentuk dan fungsi, hasil dan impak. PSS Ibnu Khaldun merupakan sumber maya inklusif. Murid lebih mudah capai bahan bacaan, meningkatkan minat membaca melalui pendekatan kreatif dan digital. Pelaksanaan inovasi.
Pelaksanaan inovasi Ibu Digital PSS Ibnu Khaldun ini bermula pada pertengahan tahun 2025 setelah fasa reka bentuk dan penghasilan kandungan selesai dijalankan. Projek ini dilaksanakan di Pusat Sumber Sekolah PSS Ibnu Khaldun SK Intan Perdana Port Dickson sebagai pusat rujukan utama warga sekolah. Dari segi pelaksanaan, inovasi ini diperkenalkan secara berperingkat. Mula-mula, guru penasihat PSS bersama pasukan nilam memperkenalkan ibu kepada guru-guru melalui sesi taklimat ringkas. Seterusnya, murid diperkenalkan dengan cara penggunaan ibu digital melalui bengkel literasi digital di makmal komputer dan juga melalui tayangan video panduan. Murid-murid didedahkan dengan kaedah memuat turun, membuka serta menavigasi ibu yang mengandungi bahan bacaan, ulasan video dan pautan nilam. Pelaksanaan ini melibatkan pelbagai pihak, antaranya guru penasihat PSS bertindak sebagai penyelaras utama, murid nilam berperanan sebagai pengisi kandungan ulasan buku, manakala guru ICT membantu dari segi teknikal dan literasi digital. Sokongan pentadbir sekolah turut diberikan bagi memastikan inovasi ini menjadi sebahagian daripada program rasmi PSS Ibnu Khaldun. Selain itu, murid seluruh sekolah merupakan penggunaan sasaran yang mendapat manfaat daripada inovasi ini dalam meningkatkan minat membaca dan penguasaan literasi digital. Keseluruhannya, pelaksanaan inovasi e-book digital PSS Ibnu Khaldun ini berjalan dengan lancar kerana ia mendapat kerjasama erat antara pihak guru, murid dan pentadbir sekolah. Proses pelaksanaan inovasi e-book digital PSS Ibnu Khaldun yang pertama ialah pemilihan buku bacaan daripada koleksi PSS oleh murid. Yang kedua, penyediaan sinopsis ringkas serta penghasilan ulasan buku dari bentuk teks, nilai murni dan pengajaran. Yang ketiga, rakaman video pendek ulasan buku oleh murid untuk menjadikan ulasan lebih interaktif dan kreatif. Yang keempat pula, penyusunan semua bahan ke dalam format e-book interaktif PDF dengan pautan multimedia. Sekian, terima kasih. Hasil inovasi PSS sebagai pusat sumber maya. Pusat sumber sekolah kini bukan sahaja berfungsi dalam bentuk fizikal, malah turut menawarkan bahan bacaan dalam bentuk digital. Hal ini menjadikan PSS lebih relevan dengan keperluan murid pada era teknologi maklumat. Galakan budaya membaca. Dengan adanya video ulasan buku oleh murid, suasana pembacaan menjadi lebih menyeronokkan. Murid lain dapat inspirasi untuk membaca apabila melihat rakan sebaya mereka berkongsi pengalaman dan isi buku dengan cara kreatif. Akses mudah dan fleksibel. Murid boleh mengakses e-book digital ini melalui telefon pintar, tablet atau komputer pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kemudahan ini mengatasi masalah kekangan masa dan lokasi untuk mendapatkan bahan bacaan. Penguasaan literasi digital. Murid bukan sahaja membaca, malah turut mempelajari kemahiran menggunakan e-book interaktif, menonton video dan mengakses pengaturan digital. Ini meningkatkan penguasaan literasi digital yang selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Peningkatan imej sekolah. Kejayaan melaksanakan e-book digital ini membuktikan sekolah mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang pendidikan. Ia turut meningkatkan profil sekolah sebagai institusi yang progresif dan selari dengan transformasi pendidikan digital. Kolaborasi guru dan murid. Inovasi ini terhasil melalui
kerjasama erat antara guru PSS, guru ICT, murid nilam serta pentadbir sekolah. Hasilnya, terjalin budaya kolaboratif yang positif dan membina komuniti pembaca yang lebih aktif. Sokongan kepada program nilam. Pentulan terus ke rekod nilam dalam e-book memudahkan murid merekodkan bacaan mereka. Ini membantu sekolah mengalakkan pelaporan bacaan yang lebih sistematik dan pantas. Hai adik-adik, hari ni akak nak adik baca buku-buku ni tau. Nanti akak edarkan kepada adik-adik. Adik, best tak baca buku ni? Tak best, tak menarik sebab dia tak ada color-color. Lepas tu saya tak suka bahasa Inggeris. Adik, best tak baca buku ni? Saya tak sukalah. Saya tak minat buku sangat. Hai, adik, suka tak baca buku? Tak sukalah kak. Bukunya ada warna tapi tulisan dia kecil. Saya tak suka buku ni. Adik-adik tak suka ke baca buku ni? Tak apa, akak dah ada penyelesaiannya. Akak dah isi dah buku ni dari dalam e-book. Jom kita tengok. Sayangnya haiwan peliharaan. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pada hari ini saya bertajuk Sayangnya Haiwan Peliharaan. Ini dituliskan oleh Subramaniam Edrakon. Okey, best tak? Faham tak? Puteri Sarah ni. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum. Hai, bersama saya Siti Aisyah. Saya ingin menceritakan atau menuliskan sebuah buku yang best tak? Faham tak? Apa yang awak rasa selepas menengok video ini? Seronok dah saya faham buku ini. Adik dah faham dah ke buku cerita ni? Dah, lepas saya tonton video ini, saya dah faham dah. Anda rasa e-book ni sesuai tak untuk jadi dekat PSS? Ini sangat sesuai. Saya khususnya saya sebagai pengawal perpustakaan, ia sangat membantu saya untuk mengisi nilam. Cikgu buka satu ke atas. Buka dekat atas. Cikgu rasa e-book ni seronok tak? Ya, cikgu saya tahniah dulu kerana berjaya menyediakan e-book ni. Dan e-book ni sangat menyeronokkan dan memudahkan cikgu dan juga pelajar-pelajar yang tengoklah. Sebab bila kita tengok persembahan dia pun menarik, ada gambar-gambar yang menarik, berwarna-warni, memang sangat menyeronokkan. Terima kasih cikgu. Pandangan cikgu rasa e-book digital ni sesuai tak bagi murid-murid PPKI untuk tengok? Okey, cikgu rasa sangat sesuai sebabnya dalam tu ada video kan. Okey, jadi dia orang tak perlu membaca, dia orang boleh klik je tengok apa yang ada dalam kan.
digital yang ni sesuai tak untuk jadi pertandingan untuk esok? Memang amat sesuai. Jadi cikgu harap kau teruskanlah, sebab kamu ni di zaman digital, bukan macam cikgu handphone buruk aja. Okay. Terima kasih cikgu. Ustazah rasa ibu ni sesuai tak nak jadikan ibu digital dekat PSS SK Inter Perdana? Sesuai, sangat menarik. Biasanya budak murid biasa tak suka kan baca buku. So kalau review macam ni lagi menarik dan interaktif lah. Okay, Tania. Bagus. Terima kasih cikgu. Pada pendapat teacher, ibu ni boleh tak jadi ibu dekat sekolah perpustakaan dekat sekolah SK Inter Perdana? Okey, pendapat saya buku ni ibu sesuai diletakkan di perpustakaan supaya ramai boleh melihat dan kurang buku-buku fizikal. Jadi kamu boleh melihat dalam komputer dan juga kamu boleh lihat dekat baca kat rumah. Okay, terima kasih cikgu. So teacher Dayani, what is your opinion on this e-book innovation? Thank you for the question. I believe that this innovation is very useful because students get to read books everywhere and anywhere they want. Sometimes it's very hard for the students to get the physical book. So by having this e-book innovations, students can read books whenever they want to read. That's all. Rumusan. Sebelum inovasi, akses bahan bacaan bergantung sepenuhnya pada buku fizikal di PSS. Murid terhad masa dan peluang untuk ke pusat sumber. Aktiviti membaca kurang menarik kerana hanya bergantung kepada teks. Rekod bacaan nilai murid dilakukan secara manual dan mengambil masa. PSS hanya berfungsi sebagai pusat sumber fizikal tanpa capaian digital. Selepas inovasi, e-book digital PSS Ibnu Khaldun. Baca-bacaan boleh diakses dalam bentuk digital dan interaktif melalui e-book. Murid boleh membaca di mana sahaja, pada bila-bila masa menggunakan telefon, tablet atau komputer. Aktiviti membaca lebih menyeronokkan dengan adanya video ulasan buku oleh murid. Rekod bacaan nilam lebih mudah dengan adanya pautan terus dalam e-book. PSS berfungsi sebagai pusat sumber maya yang moden, inovatif dan sering abad ke-21. Terima kasih.